Yang kedua, ada juga wanita yang mengeluarkan darah yang kedua, iaitu darah istihadah. Okey, istihadah. Okey. Darah istihadah ni tidak semua wanita mengalaminya. Tidak kesemua wanita mengalami darah istihadah. Okey, darah istihadah ni apa? Darah yang keluar melebihi tempoh sebanyak-banyak haid ataupun sebanyak-banyak nifas, dan dia dikenali juga sebagai darah penyakit. Okey, darah penyakit. Darah penyakit. Okey, darah istihadah ni tidak semua golongan wanita akan mengalaminya. Okey, dia akan dialami oleh sesetengah wanita lah, sesetengah wanita, dan dia tidaklah ada setengah orang dia mengalaminya panjang, ada setengah orang tak, dia tengok ikut kondisi wanita tersebut lah.